Hai semua, ramai ke dapat daging korban, tulang korban masa raya haji hari tu? Jomlah hampa, Kek ni nak tunjuk cara Kek ni buat sup. Cara Kek ni mudah je, tak payah nak bersungguh. Tapi sup ni dijamin sedap. Kita millennials kan, lahir time makanan paket ni semua diperkenalkan. Jenis koyak paket punya. Masa kita lah pencah nasi goreng keluar. Kakak buat sup ni lagi lah. Tulang ni hampa rebus sekali 30 minit. Lepas tu buang air rebus tu, basuh balik dan masuk air baru. Baru rebus dalam pressure cooker ke atau slow cooker. Rebus dengan halia saja. Sampailah tulang lembut. Bila dah lembut, baru kita akan masuk bahan-bahan ni semua. Mula-mula kita tambah lagi halia. Pasal kita nak tambah lagi dia punya ayam. Masuk lagi batang daun sup, seleri, bawang besar yang dibelah. Dan Kek ni guna bunjuk sup tulang ni saja. Untuk sekilo daging, kita pakai 1 paket. Jadi kalau 2 kilo, kira 2 paket lah. Lepas tu, tambah lagi sepaket atau 2 paket kalau hampa nak buat bihun sup ke atau kuih tiaw sup ke, sebab hampa nak guna kuah yang banyak kan. Jadi dia tak ada lah cayak dan ceroy. Lepas tu masuk pula paste sup tulang ni. Yang ni tadi bunjut, yang ni paste pula. Dia lebih padu yang paste ni sebab dia dah siap blend rempah tu, dia dah siap tumis. Hampa masuk saja dalam 2 atau 3 paket untuk 2 kilo daging. Dah tu rebuslah sampai mendidih. Bahan rempah tadi dia akan kembang sebati elok dengan sup. Masuk garam secukupnya. Agak 30 minit tu siaplah supnya. Dan boleh last sekali tabur daun sup. Dah siap sup tulang yang kita rasa dia macam sup-sup yang duk buat dekat kenduri yang tumbang lembu tu. Dia bukan macam sup dekat kedai siam lah. Okey hampa, jangan lupa cuba resepi yang mudah ni.